dan Laksmana Muhammad Amin Alang di Perak hari ini. Jasad pahlawan itu dipindahkan Khamis lalu di Singapura selepas disemadikan kira-kira 100 tahun. Dato' Seri Dr. Rais yakin ada banyak lagi kubur pahlawan Melayu dikebumikan di rantau ini. Gelaran Orang Kaya Tengku Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim, suatu gelaran yang julung-julung kalinya diperkenankan dan dianugerahkan di negeri Perak. Beliau adalah penasihat peribadi Sultan dan orang besar 4 dalam hierarki pentadbiran Kerajaan Perak. Di kalangan orang Eropah, Ngah Ibrahim dikenali sebagai Raja Larut. Di kalangan orang Melayu pula, beliau dikenali sebagai Tengku Menteri. Beliau adalah seorang patriotik dan British menganggap Ngah Ibrahim sebagai seorang yang pintar, berbahaya kepada penjajah dan seorang pakar strategi dan penyebar semangat perjuangan dalam gerakan menentang British di Perak. Pembesar Perak, kepewiraan dan keberaniannya meletakkan beliau diberi kepercayaan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di sekitar perairan dan pantai negeri Perak. Beliaulah di antara pembesar negeri yang senantiasa mengharungi pahit getir, suka duka bersama Sultan Abdullah. Pada 20 Julai 1877, Laksmana Muhammad Amin dibuang negeri bersama Sultan Abdullah dan lain-lain pembesar ke Pulau Seychelles setelah dikatakan bersalah oleh Inggeris dalam pakatan pembunuhan J.W.W. Birch yang membawa kepada Perang Perak 1875 hingga 1876. Dalam tahun 1863, beliau dibenarkan balik ke Malaya bersama Sultan Abdullah dan pembesar-pembesar lain, tetapi disyaratkan menetap di Singapura oleh British. Beliau yang juga bapa mertua kepada orang kaya Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim telah kembali ke rahmatullah dan disemadikan di pusara River Valley atau Bidadari, Singapura dalam tahun 1905. Pada tahun 1970-an, pusara tersebut telah digali dan dipindahkan ke pusara abadi di Chua Chu Kang Cemetery, Singapura. Nama beliau telah diabadikan pada sebuah kapal korvet yang digunakan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. Kapal tersebut merupakan salah sebuah daripada 4 kapal kelas Laksmana Skuadron ke-24 korvet dengan nama KD Laksmana Muhammad Amin. Yang berbahagia Datuk Profesor Zuraina Majid, Pesuruhjaya Warisan mewakili Menteri Kesenian Kebudayaan dan Warisan Malaysia untuk menaiki KD Laksmana Muhammad Amin bagi mengiringi jenazah yang baru tiba. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Bahagia Datuk. Ampun tuanku, izinkan Patik menyembahkan serba sedikit tentang sejarah orang kaya Menteri Paduka Tuan Ngah Ibrahim dan orang kaya Laksmana Muhammad Amin. Orang kaya Menteri Paduka Tuan
sama ada yang hidup atau yang telah mati, kecil maupun besar, lelaki ataupun perempuan, yang hadir ataupun tidak hadir. Dari itu mohon jua ya Allah, sesiapa yang Engkau masih hidupkannya di kalangan kami, maka hidupkan dengan cara hidup Islam. Dan barang siapa yang Engkau mahu putuskan nyawanya, maka berilah kesempatan ia dalam keimanan. Malah janganlah sepeninggalannya nanti kami tersesat dalam hidup dan terhalang dari mendapat anugerah pahala dan kebajikan-Mu yang